Bersua lagi, saya Zazila, wartawan Cilik Jenahap TV. Bersama kita pada hari ini, Tuan Muhammad Zahir bin Jamaluddin, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bidor Perak. Apa khabar Tuan? Khabar baik Zai. Selamat datang ke SK Jenah ke-9. Boleh Tuan nyatakan secara ringkas sejarah bomba di Malaysia? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengacara Zai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Aman Jaya. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Baik, sejarah awal Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di dalam Malaysia ini adalah bermula pada pemerintahan British lagi. Ya, bermula pada abad ke-19, suatu pemerintahan British di mana anggota-anggota bomba dilantik secara sukarela, yang mana terdiri daripada penjawat-penjawat awam, ya. Jadi pada waktu itu perkakas dan juga peralatan untuk menyelamat masih kurang, dan secara asasnya mereka-mereka ini cuma menumpukan untuk keselamatan kebakaran di pelabuhan dan juga di kawasan bandar. Baik, seterusnya pada sebelum kemerdekaan, pada tahun 19 sebelum kemerdekaan lah, pasca kemerdekaan dipanggil. Pada waktu itu Jabatan Bomba mula merevolusikan ataupun membesarkan keahlian keanggotaan di dalam jabatan dengan mewujudkan keanggotaan di negeri-negeri, iaitu di 3 bahagian negeri, iaitu negeri Selangor, diikuti Perak dan juga Pulau Pinang. Dan selepas kemerdekaan pada tahun 1976, Jabatan Bomba sekali lagi merevolusi dengan mewujudkan balai dan juga Jabatan Bomba ataupun dinamakan Jabatan Perkhidmatan Bomba, iaitu di bawah negeri-negeri di seluruh Malaysia. Okey, selepas pada tahun 1997, Jabatan Bomba telah rebranding nama dengan nama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia seperti sekarang. Macam tadi saya tak maklum, Jabatan Bomba namanya adalah Jabatan Perkhidmatan Bomba. Baik, saya teruskan. Lepas pada itu kita tukar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dengan setiap negeri mempunyai banyak balai di setiap daerah, yang mana peralatan-peralatan penyelamatan dan juga memadam kebakaran lebih canggih, bersama-sama dengan personal protective equipment, iaitu baju ataupun peralatan perlindungan khas untuk menentang kebakaran dan juga penyelamatan, bersama dengan jentera-jentera khas khusus untuk penyelamatan dan kebakaran. Okey. Apakah cabaran utama pasukan bomba masa kini dan bagaimana pihak Tuan dan pasukan mengatasinya? Okey, baik. Terima kasih, soalan yang baik. Okey, cabaran utama, ibarat kata semakin maju negara kita, semakin mencabar tugas kita. Terutamanya sekarang ini kita boleh tengok kemajuan dalam teknologi kenderaan, ya Zai. Sekarang ini kalau kita tengok sekarang, revolusi kenderaan ini sudah beralih kepada electric vehicle. Okey, boleh tahu electric vehicle. Orang dah tak nak pakai petrol lagi dah sekarang ni. Sekarang ni dia tengah menuju kepada electric vehicle. Jadi cabaran kami adalah macam mana kami untuk protect electric vehicle ni daripada terus terbakar. Okey, bagaimana kalau kenderaan itu sendiri kemalangan, mempunyai mangsa yang tersepit dan terbakar. Itulah salah satu cabaran utama kami, yang mana medium pemadaman kami hanyalah cuma fire blanket sahaja, dan itu juga memerlukan kepakaran anggota dan memerlukan anggota dilatih sebaiknya untuk mengatasi cabaran ini. Kata-kata motivasi Tuan kepada warga SK Jenah ke-9. Okey, terima kasih Zai sekali lagi. Okey, baiklah. Hari ini kita datang ke sekolah untuk mengadakan demonstrasi ceramah kebakaran dan memperkenalkan apa itu tugas-tugas bomba, yang mana pada mata anak-anak pada hari ini, bomba itu adalah seorang wira. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang wira seperti ini ataupun seperti kami, bukanlah sesuatu yang mudah.
Tetapi jika anak-anak yang berada di sekolah ini ataupun anak-anak muda sekarang ini dapat mematuhi peraturan, dapat mengamalkan disiplin di samping hormat ibu bapa, hormat cikgu, hormat pelajaran kita dengan ilmu yang diberkati. Jadi saya harap apa intipati yang kita jalankan pada program pada hari ini dapat diterapkan dalam peribadi anak-anak sekolah di sini. Terima kasih atas program Bomba Bersama Sekolah pada hari ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi.